Pontianak bukanlah sebenarnya hantu. Dia hanyalah sekadar simbol kepada perempuan yang marah. Pontianak kalau kita tengok cerita dia mitos lah kan, legenda lah. Tapi kalau kita tengok cerita dia kan adalah perempuan yang ditinggalkan lelaki. Lepas tu dia mengandung. Bila dia beranak, anak dia tak boleh diselamatkan, dia pun meninggal dalam proses bersalin tu. Waktu tu tak ada buku kuning kan, buku merah, tak ada buku pink. So dia meninggal. Lepas tu dia tukar jadi Pontianak. Apa simbol dia? Kalau kamu tak benar-benar memberi ruang kepada seorang perempuan untuk menguruskan emosi marah dia akan bertukar menjadi satu makhluk yang kita tak akan pernah jangka kemarahan dia macam mana. Pontianak adalah simbol kemarahan. Macam mana nak menguruskan kemarahan? Bercakap dengan jujur. Tapi tak semua orang nak bercakap tu kan. Kena paksa untuk kita bercakap. Tapi kalau kita paksa dia bercakap, dia akan lagi marah. Tak boleh lah paksa macam bagi push macam tu. Maksudnya macam mana? Paksa tu maksudnya bagi bunga luar. Beri ruang. Beri yang ruang sepatutnya. Maksud dia beri ruang. Beri ruang tu maksudnya kalau macam dia dulu kita keluar rumah tu hari contoh. Bagi ruang. Kalau dia tak nak cakap sekarang tak apa. Tapi cakap kat dia, kalau nak cakap I'm here. Bagi satu jaminan bahawa kita akan ada dekat sini, dengar dia, kita kena banyak mendengar. Bukan respon balik. So, itu contoh lah kalau in a very practical way. Tapi nak cerita bahawa ramai orang dia menyimpan dendam yang lama, akhirnya bertukar jadi makhluk yang kita rasa macam takutnya kita nak hadap dengan dia. Pontianak adalah simbol kepada tu. Dalam buku Sebelah Duka saya cerita lah cerita hantu kat dah. Tak ada, saya rasa macam setiap hantu kita boleh relate dengan emosi. So tuan saya dengan John Best ada sembang, saya kata John, abang buatlah cerita hantu. Sebab bagi saya cerita hantu tu semua cerita emosi.